Pucung. Di lorong kedua, pasukan SK Taman Seroja. Lorong ketiga, pasukan SK Dengkil. Di lorong keempat, SJKC Union. Lorong kelima, SK Kampung Baru Lanjut. Lorong keenam, SK Desa Pinggiran Putra. Lorong ketujuh, SK Taman Putra Perdana. Dan lorong ke-8, SK Taman Putra Perdana 2. Dan bagi acara yang baru saya lepaskan adalah acara 4x100 meter perempuan kelas 5. Untuk rekod terbaik bagi acara ini dipegang oleh pasukan SK Taman Putra Perdana, iaitu pada tahun 2024 dengan masanya iaitu 60.601. Kita lihat di hadapan sekarang ini peserta daripada lorong 7 SK Taman Putra Perdana selesa dengan pelari-pelari yang lain. Baik itulah keputusannya secara tidak rasa. Kelas 5 peringkat akhir. Di lorong yang pertama daripada pasukan SK KLIA. Lorong kedua SK Kota Warisan. Lorong yang ketiga, SK Taman Putra Perdana 2. Lorong keempat, SK Dato' Abu Bakar Baginda. Lorong kelima, SK Taman Putra Perdana. Lorong keenam, SK Dengkil. Lorong ketujuh, SK Kampung Baru Lanjut. Dan lorong ke-8, SK Taman Seroja. Acara yang baru saja lepaskan ini adalah acara 4x100 meter lelaki kelas 5. Berdasarkan catatan terbaik, rekod terbaik bagi acara ini pernah dipegang oleh SK KLIA, iaitu pada tahun 2025 dengan catatan masanya 58.911. Di hadapan sekarang ini adalah pelari lorong ketiga. Itulah keputusan daripada SK Cyberjaya. Di lorong kedua, SK Kota Warisan. Lorong ketiga, SK Dato' Abu Bakar Baginda. Di lorong keempat, SK Taman Putra Perdana. Di lorong kelima, SK KLIA. Lorong keenam, SK Dengkil. Di lorong ketujuh, SJKC Chiao Chiao. Dan lorong ke-8, SJKC Siming Pucung. Okey, baiklah, bagi acara yang sedang baru saja dilepaskan adalah acara 4x100 meter perempuan kelas 4. Bagi pemula, baiklah, bagi pemula rekod terbaik bagi
dan dicatatkan pada 2024. Dapat kita saksikan di hadapan sekarang ini. Berada di hadapan adalah pelari dari lorong ke-8, iaitu SJKC Swimming Pucuk, diikuti lorong ke-7 dan lorong ke-6 daripada SK Churchill dan SK Dekir. Itulah keputusannya secara tidak rasa. Peringkat akhir di lorong yang pertama daripada pasukan SK Bandar Baru Salak Tinggi. Di lorong yang kedua SK Desa Putra. Lorong yang ketiga SK Salak. Di lorong yang keempat SK Desa Pinggiran Putra. Di lorong kelima SK KLIA. Di lorong keenam SK Taman Putra Perdana 2. Di lorong ke-7 SK Datuk Abu Bakar Baginda. Dan lorong ke-8 SK Dekir. Dalam bagian jalan baru saja dilepaskan dan lepas dari 100 meter lelaki kelas 4 peringkat akhir. Baiklah, pelari pertama telah melepaskan baton ke pelari kedua. Pelari kedua memulakan larian. Pelari ketiga. Di hadapan sekarang ini kita dapat saksikan pelari dari lorong ke-7, iaitu SK Datuk Abu Bakar Baginda. Diikuti rapat SK Taman Putra Perdana 2 dan seterusnya. Gol! Itulah keputusannya sebenarnya. Pasukan SMK Sungai Pelik. Lorong yang kedua SMK Taman Putra Perdana. Lorong yang ketiga SMK Dekir. Lorong yang keempat SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Lorong yang kelima SMK Cyberjaya. Di lorong ke-6 SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Di lorong ke-7 SMK Seri Sepak. Dan lorong ke-8 Sekolah Seri Putri. Baiklah, bagi acara yang baru saja dilepaskan adalah 4 kali 100 meter perempuan kelas 3. Jadi catatan terbaik bagi acara ini dipegang oleh SMK Seri Sepang pada tahun 2024 dengan catatan masanya 57.46. Sekarang pelari kedua telah memulakan larian. Pelari ketiga menghampiri pelari keempat. Baiklah, di hadapan sekarang ini kita dapat saksikan pelari di lorong yang keempat. Dan mereka bersaing sengit. Lari lorong keempat 5-6. Itulah keputusannya saya nak diucapkan. Itulah keputusan Sungai Pelik. Di lorong yang kedua Sekolah Agama Menengah Sungai Muda Luar. Lorong yang ketiga SMK Putra Perdana. Lorong keempat SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Di lorong kelima
SMK Cyberjaya. Di lorong ke-6, SMK Seri Sepang. Di lorong ke-7, SMK Dengkel. Dan lorong ke-8, SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Baiklah, bagi acara yang baru saja dilepaskan 8 kali 100 meter lelaki kelas 3. Bagi pemegang rekod terbaik bagi acara ini adalah daripada SMK BBSP, iaitu pada tahun 2025 dengan catatan masa 46.96 saat. Baiklah, pelari kedua sudah memulakan larian menuju ke pelari ketiga. Baiklah, di hadapan sekarang ini kita dapat saksikan pelari dari lorong keempat, iaitu SMK Badan Sangat Tinggi. Jadi itulah keputusan yang saya tidak rasmi, sama-sama kita nantikan daripada pasukan Brady Bunch International Islamic School. Di lorong yang kedua, SMK Cyberjaya. Lorong ketiga, Sekolah Seri Putri. Lorong keempat, SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Lorong kelima, SMK Kota Warisan. Lorong keenam, SMK Putra Perdana. Lorong ketujuh, SMK Seri Sepang. Dan lorong ke-8, SMK Dengki. Baiklah, bagi acara yang baru saja dilepaskan adalah 4 kali 100 meter perempuan kelas 2. Bagi pemegang rekod terbaik setakat ini adalah daripada SMK Putra Perdana, iaitu pada tahun 2022 dengan catatan masanya iaitu 51.38 saat. Dan kita sedang menyaksikan pelari kedua sudah memulakan larian. Pelari ketiga menghampiri pelari keempat, iaitu di lorong yang ke-7. Pelari lorong ke-7 yang daripada SMK Seri Sepang. Di hadapan sekarang ini pelari lorong kedua SMK Cyberjaya. Masing-masing bersaing sangat rapat. Jadi itulah keputusan yang secara rasmi di garisan, secara tidak rasmi di garisan bernama saya. Kita tak nampak secara jelas siapakah tempat pertama dan kedua. Di lorong yang pertama daripada pasukan SMK Dengkel. Lorong kedua SMK Cyberjaya. Di lorong ketiga SMK Seri Sepang. Lorong keempat SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Di lorong kelima SMK Kota Warisan. Lorong keenam SMK Datuk Abu Bakar Baginda. Lorong ketujuh SMK Putra Perdana. Dan di lorong ke-8 Brady Bunch International Islamic School. Baiklah, bagi acara yang baru saja dilepaskan adalah acara 4 kali 100 meter lelaki kelas 2. Bagi catatan terbaik bagi acara ini dipegang oleh SMK Seri Sepang, iaitu pada tahun 2025 dengan catatan masa 46.69 saat. Kalau kita dapat lihat sekarang ini, pelari kedua sudah
Sudah pelari ketiga telah memulakan larian. Iaitu pelari di lorong ke-8. Dengan lepas dari lorong ke-4, SMK Bandar Baru sangat tinggi diikuti lari lorong ke-8. Dan yang diucapkan para pemenang perempuan kelas 1 peringkat akhir. Di lorong pertama, SMK Seri Sepak. Di lorong kedua, Sekolah Seri Putri. Lorong ketiga, SMK Putra Perdana. Lorong keempat, SMK Bandar Baru Salaktinggi. Lorong kelima, SMK Cyberjaya. Lorong keenam, SMK Sungai Pelik. Lorong ketujuh, SMK Dato' Abu Bakar Baginda. Dan lorong ke-8, SMK Dengkel. Dalam bagi acara ini baru saja lepaskan dalam pangkat 100 meter perempuan kelas 1. Bagi pemegang rekod terbaik bagi acara ini adalah dari SMK Sungai Pelik, iaitu pada tahun 2020 dengan catatan masa iaitu 57.521. Baiklah, sekarang kita pada pelari kedua sudah memulakan larian. Pelari ketiga menghampiri pelari keempat. Baiklah, di hadapan sekarang ini kita dapat saksikan adalah pelari dari lorong keempat, iaitu SMK Bandar Baru Salaktinggi. Begitu selesa sekali di hadapan. Kita akan pelari baik. Diikuti pelari dari lorong ketiga, iaitu SMK Putra Perdana dan SMK Cyberjaya. Itu adalah keputusan servis rasmi. Sama-sama kita nantikan keputusan rasmi sebentar lagi. SMK Sungai Pelik. Di lorong kedua, College Vocational Sepak. Lorong yang ketiga, SMK Seri Sepak. Lorong yang keempat, SMK Bandar Baru Salaktinggi. Lorong kelima, SMK Dengkel. Lorong keenam, SMK Dato' Abu Bakar Baginda. Lorong ketujuh, SMK Putra Perdana. Dan lorong ke-8, Brady Bunch International Islamic School. Baiklah, bagi acara yang baru saja dilepaskan adalah acara 4 dari 100 meter lelaki kelas 1. Yang hadapan sekarang ini adalah pelari daripada lorong ke-7, SMK Putra Perdana. Diikuti pelari dari lorong ke-5. Itulah keputusannya yang secara tidak rasmi. Sama-sama kita nantikan.